Masa I jadi lecturer tourism tu, task diorang adalah kena buat hosting untuk promote tempat tu. Okay. Yang si A ni pula punya kreatifnya dengan kawan-kawan dia pilih hotel terbengkalai untuk buat paranormal. Hotel terbengkalai. Betul. Okay. Lepas tu ajak saya. Okay, join Jom venture. lah kita happy-happy kat situ. Pergi. Okay, pergi. Pergi sebab nak pengalaman. Okay, nak merasai. Hotel tu memang hotel yang quite famous once upon a time dekat Melaka. So siapa-siapa yang pandai cari, pandailah. Dia dekat area Aikro. I think I know that. Saya orang Melaka. I know that. Okay, dia dekat Aikro. Right. So macam hotel tu memang hotel yang famous dulu. Dan lepas tu memang terbengkalai because of memang berantu. Faham. So masa pergi tu, bila saya dekat situ kan, diorang macam diorang buat atas diorang. So saya pergi masa tu memang masa tu lah saya rasa macam aku boleh nampak. Oh yo. Okay. Tak ada berlaku apa-apa, tapi memang faham tak macam bila kita ada dekat satu kawasan yang penuh dengan benda tu dan kita rasa macam susah nak bernafas. So macam sekejap macam tu. Lepas tu dia macam menghalau lah apa benda semua kan. So nampaklah benda tu macam daripada jauh tu ada yang melambai lah. Benda tu macam real. So saya macam saya tak pernah pergi. Tapi saya macam momen yang melambai tu macam mana? Maksudnya macam kan dia terbengkalai kan bilik-bilik daripada atas sampai bawah kan. So macam bila kita nampak tu macam dia tengah macam tu. Nampaklah orang tapi blurry. Dan macam bila saya nak tegur tu dia macam jangan. Dan si A ni juga yang macam akan tengok-tengokkan kalau if we don't feel, contohlah kan studio saya sekarang dia kata sebab dia bagi tahu siapa dia gelak. Staff pernah lah macam cakap ada contohnya tengah editing, orang ketuk dekat luar tingkap sedangkan tingkat 15. Ada yang duduk depan kat hujung kaki katil tu goncang goncang. Lepas tu ada seorang tu dia tapi dah berhenti dah. Dia macam lalu dekat koridor, lepas tu masuk bilik, sorok bawah katil. Semua ada. Cakaplah kat si A ni, ex-student ni. Macam Papa Yen, tolong tengok kan.